Pukul 5. Bukan nikah. Perjalanan pukul 5 40 minit. Okey. Tu patung Yesus terbesar di dunia. Tu. Dah nak sampai parking Holbung. Okey, kita dah tiba di Bukit Holbung. Kaki lah kot, tak tahu lah. Namanya? Ni dia punya signboard. Welcome to Bukit Holbung. Lepas tu kita terus jalan. Maju. Tapi cantik dia punya bukit. Bukit dia cantik. Berapa? 30. Okay, so kita baru nak start naik Bukit Holbung. Tapi ni pun dah tinggi dah. Kena mendaki sikit. Mari. Wah. Subhanallah, cantiknya. Naik tangga sikit je lah Ya ke sikit? Suami kita dah kat atas sana. Kita masih mendaki. Dia laju betul. Naik ke atas tu, tinggal isteri dia. Tengok tu. Itu Bukit Teletubbies. Memang betul lah. Tapi lupa lagu Teletubbies. Sikit lagi. Sunrise. Wah. Begitu. Itu Bukit Teletubbies. Memang betul lah. Tapi lupa lagu Teletubbies. Sikit lagi. Jangan berhenti situ, berhenti atas. Okey, sampai. Tengok tu. Tengok husband kita. Jangan berhenti situ, berhenti atas. Okey, sampai. Mari. Ni tak pergi dekat piso-piso lagi ni. Wah. Look at the view. So cantik. Ada Lake Toba. This is Bukit Holbung. I'm so sorry I sound like this. Apa ni? Awal-awal dah pancit dah. Ni tiba-tiba bangun pukul 5 pagi, 4:30 pagi. Ada kemah. Banyak. Mereka belum panas lagi. Nanti kita slow. Naik ke atas. Slow. Apa? Korang Tengok. Cantik tu. Awak kena pergi sana. Lighting dia lawa, sumpah. Pagi-pagi terus. lepas saya. Terus. Ni semua sebab Iman bangun lambat. Boleh naik atas lagi tu. Atas tu pun ada 2 kemah lagi. Lepas tu kita naik lagi. Nanti lah. Sambil naik, sambil ambil pemandangan. KO. Okey. Lawa tu lighting sekarang. Wah, banyak kemah.
Kita ingin menuju ke atas lagi. Atas. Tengok tu. Bukit dia rata je. Naik sikit. Rata. Naik. Rata. Naik. Naik. Rata. Stop it. Rata sampai sudah. Mana Fuad dengan Senah ni? Dah seminit dah ni. Okey ke KO? Tu baru nampak. Baru nampak. Kita naik. Tak bagi Chan langsung. 6.30 ni waktu Malaysia. Okey. KO. Disebabkan isteri tak training, dia takut. Jadi semua barang aku pegang. Tak apalah, isteri punya pasal. Oh my god! Inilah view-nya. Sambil naik atas. Naik lagi atas. Naik. Sampai tak boleh naik, kita akan naik hari ni. Kita tengah memanjat bukit sekarang. Okey, kita tengok isteri kita naik. Pagi-pagi dah exercise. Kita akan bergambar. Bergambar. Awak. Tu dia mengelak ni. Kejut dia. Sampai Bukit Halbung. Oh, ini ke kita naik tadi? Gila curam. Yang ni saya pun tak berani laju. Sebab dia batu dia sangat longgar. Subhanallah. Cantiknya. Tengok view macam ni pun lawa. Okey. Jom. Oh, lagi nice. Dekat lalang. Lalang tebal. Lalang tinggi. Viewpoint 2. Faham? Kat situ ada patung Yesus yang paling tinggi di dunia. Ini ada peradaban dan tanaman-tanaman lah. Kita baru tahu. Kitanya baru belajar apa itu peradaban. Okey, sekarang kita balik ikut jalan lain. Tadi naik ikut tangga. Kan, lawa agak sini. Meremang bulu roma tengok view gini. Tinky Winky, Deep Sea, La Po. Cantik lah. Astagfirullahaladzim. Boleh, astagfirullahalazim boleh. Subhanallah. Kat sini orang kata Bukit Teletubbies. Memang sebiji lah. Tengok. Macam dalam Teletubbies mencerita bukit-bukit dia. Dia tak ada pokok, dia just ada rumput macam ni. So nampak flat je, smooth je. Dia tak ada pokok-pokok besar. So tadi kita nampak ada binatang dekat bukit. Macam babi dia jauh tu. lah. Kita orang macam guess tu babi, tapi
Rupanya kerbau. Correct. Tapi nampak tak nampak macam babi kan? Tapi it is kerbau. Dingin. Dingin. Dah pukul 8 pun masih Nyaman. Nyaman. Orang dah start datang. Kat atas tu pun dah ramai. Yes. Oh, tu. Teletubbies. Ada warung. Warung Muslim Faldun. Makan sini ke? Kita berhenti makan kat warung Muslim Faldun. nasi goreng baru sampai. Wanita makan Indomie kuah. Okay kan? Indomie goreng. Pisang goreng. Lembek terus. Starter breakfast dekat bawah. Kita nak ke? Si pisau-pisau. Let's go. Ada kerbau kat atas tu. Alright. Gambar sangat. Okay, sekarang aku rasa kita dah kat atas yang rata tu dari bukit Agung. Tu. Kita kat this side. Tak tahu. Tapi macam ada viewpoint lah kat sini. Yes. Wah. Itu adalah atas of Ephrata. Oh, cantik. Macam senang nanti. Ramai orang. So on the way nak ke si pisau-pisau. Okay. Tapi kita pergi makan dulu. Okay. Makan tengah hari, makan siang. Makan siang. Ada baksonya kita. Nak makan nasi. Ada sate padang. Warung bungsu. Ikan bakar, ayam penyet, ayam bakar pun ada. Oh, tu ayam bakar. Ayam penyet. Boleh? Boleh. Sambal ada sambal apa? Ayam penyet. Ayam bakar, ayam penyet. Kalau ayam bakar sambal dia apa? Sambal merah ya, silakan sama sambal ikan. Sambal hijau ada sambal hijau? Kurang lagi. Ayam bakar. Ayam bakar. Ayam penyet. Ini nak mi goreng. Es jeruk. Ya Allah, tak nak tulis. Es. Dia jenis. Yes. Macam mana order sate padang tu Saja je nak rasa. Ambil je lah. Ambil lah sate padang. Sate padang 4 cucuk. Sekejap, ayam penyet. Awak rasa-rasa. Nasi lah. Last nasi. Lepas tu, okey. Jahit kelapa. Ha? Kelapa. Ada tak sate? Nak rasa. Semua nak. Semua nak. Nak air dia? Nak beli air kelapa. Air kelapa ada sebelah apa? Ke Indomaret. Indomaret. Tadi Indomaret, sebelah Indomaret. 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 Bukan Indomaret. Indomaret. Adalah kot. Air dia ada. Nak beli air kelapa. Kelapa ada? Ada. Awak nak kelapa? Kelapa muda 1. Tak nak gula, tak nak ais. Ais nak? Tak nak ais. Mau langsung bulat aja atau dikasih di plastik? Plastik. Plastikin aja. Ambil je lah 2. Ambil 2 lah. Ya. Mana harga kelapanya? Ha? Mana harga kelapa dia? Sini ada. Es kelapa muda. Medium 7K. Medium 7K. What's this? Laju dalam. Habis dah 50 aku. Mana 50 aku lah? Habis dah semalam guna. Oh. Ada 2 orang Satu Menteri Kewangan, satu Gubernur. Jadi 24,000. air kelapa. Kembali 76.
kasih. Ni yang baru ni. Warna biru. Yang lama dah. Betul ke 76? Betul. Okay. Weh, dia lembek weh. Ini dia banyak sangat kosong. Kita orang confused. Berapa? Dan dia orang minta 20,000, kita bagi 2,000. Itu batal biasa. Makan tu bakso gemuk tu. Bakso dia. Makanan dah sampai. Makanan mereka dah sampai. Makanan saya belum sampai lagi. Tapi setakat ni kita dah pergi 3 Kita dah pergi 3 tempat makan ayam penyet semua lain-lain. Timun goreng. Timun goreng. Tu bukan binjal ke? Timun. Timun goreng tepung. Dia goreng sekali dengan ayam ni. Sedap juga. Terung kan? Timun. Terung je. Terung awak. Mana ni? Terung. Oh, terung. Oh, terung goreng. Sorry. Ni ayam bakar. Ada sup. Itu air kosong. Tiadalah. Saya cuci tangan. Meriah lain macam. Oh. Lagi suka ni. Buat makan ni. Dia terlampau banyak belacan. Akak kata dia lagi suka yang ni. Yang belacan tu apa power dia rasa. Sambal. Dapat ke nasi ayam? Habis lama. Dia panas. Terung. This nampak menarik ni dari luar tu. Oh. Wow. Ini juga yang makan yang percik. Ada ini dan kecil. Okey. Dia betul lah. Sate kadang. Makan bareng-bareng. Ayam. Oh, ayam. Ayam. Kalau sate padang tu macam lagi plain. Oh. Sambal lebih sedap. Makan ni. Dia lain sikit rasa dia. Tambah sambal. Got my mi goreng. Dia punya sate ayam. Ayamnya lembut. Sate Dia padang. punya sos ada rasa-rasa rendang sikit. Dia macam kuah kacang tapi ada bau rendang. Tempenya ni tak tempenya. Bau rendang. Dia rasa mirip. Stylenya lah. Panas. Rasanya dia tahu. Sedap. Apa? Boleh repeat. Jauh sangat dari tu. Tapi boleh lah. Kita recommend warung bungsu Jalan Simpang 3 Simpinjo. Halal Indonesia. Ayam percik dia pedas tu. Tapi sedap. Sedap. Habis semua makan ni. Habis. Boleh recommend. Warung bungsu. Ya, sekarang kita tengah teka berapa total makan. 85. 35. Okey. 60,000. 100. 100,000. Awak lagi cakap 80, okey? Aku dah pergi diskon. Ni sebab ada ayam bakar. Ada ayam bagi tahu. Ni ayam besar. Taman Wisata Foto Lai Pendaro. Berhenti solat Johor dan Asar dekat Masjid Semarang. Longkang dia ada banyak ikan. Ikan kecil-kecil. Wow, subhanallah. Boleh turun ni. Walaupun sedikit kecewa sebab hujan lebat tadi sampai. Tapi kalau tengok gaya macam boleh turun. Boleh turun cuma mandi lah tak boleh. Boleh lah. Berendam-rendam sikit.
Dah. Kesian tengok kita orang gigih tau nak masuk si pisau-pisau ni. Dengan hujan lebatnya, dengan panjat tiangnya. Redah semua. Takut mana? Satu hari ke takut Nike. Pengajaran. Kena turun tangga. Tangga sahaja. 3.24 kita start. Apa tu? Danau ke? Danau. Takkan Toba kot? Ya. Besar sampai sana. Sebab tadi nampak ada lagi perbatasan Lake Toba. Oh. Lah, baik kita hiking dari sini je. Gitu. So sekarang ni kita turun untuk ke waterfall. Tadi kita sampai hujan lebat. That's why I'm wearing baju hujan. Yang depan tu pun pakai juga baju hujan. Nah, sebenarnya tak pakai. Sebab dia kebal. Tengok sikit muka. Kebal sangat. Sekarang dah pukul 3.30. Nak turun je tangga-tangga lah. Si pisau-pisau. So let's get into the journey. Tengok dah pokok ni. Bahaya sikit sebab ada air yang turun sekali dengan dekat pada tangga ni. So we have to be careful. Katanya turun 30 minit. Naik atas Kupat Yanji sendiri lah. Ada yang sejam. Wah, cantiknya tu. Wah. Stop sekejap. Oh, sini lah dah. Wah, ni cantik. Memang tak terjadi langsung lah. Tu lah tu. Ni foto dan selfie. Istirahat. Oi, bahaya betul. Tapi boleh duduk kat tepi tu lah. Dia betul-betul scary. Wah. Wah. Subhanallah, cantiknya. Wah. Wah, I like this. Suami tak sabar nak celup-celup. Pukul 5 tutup. Di toilet. Macam itulah jadi suami. Cantiknya. Sabar. The view. Orang cakap apa? Ni sebab hujan lebat tadi. Oh, kabus. Semua kita dapat. Alhamdulillah. Sekarang dah clear. Oh. Ini kalau kita terbang drone Sumpah hilang drone tu. Tapi daripada kabut-kabut kita pun nampak. Tu lah tu. Tapi kalau kabut-kabut situ pun nampak macam scary. dia. Handsome tu. Oh, Careful awak. kita nak masuk gabus. Okey. Utara kaki aku ni. Tadi wife dah nak terjatuh, tergelincir. Okey, hati-hati. Wow. Bawa terus kabus gitu. Hati-hati ni, licin. Ni hati-hati. Careful kat situ, bahaya. Ha?
This is our view now. Dia lebih berkabus kalau tengok dengan mata kasar. Dia sebab kamera dia tak nampak sangat. Tapi dia dah berkabus. Yes, dia sejuk sebab hujan. Itu. Okay. Waterfall pun kita dah tak nampak sebab kabus tebal. Dia sepatutnya ada kat sana waterfall. Boleh nampak lah rasanya. Curam nak mampus. Ha. Dah curam tinggi. Step dia. Go, 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 go. Hati-hati, hati-hati. Wah, macam Jurassic World. Ini kalau tak berkabus dah nampak dah tu. Tapi kabus dia lagi cantik. Tak, nanti nampak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jom. This is our journey. Sekarang nampak matahari sikit kat atas. Tangga sudah tak nampak sangat. Lebih kepada trekking. Jungle trekking dah. Macam dah nak sampai kot. Oh, dia punya tangga dah rosak semua. Ya kot. Kejap je. Okay, dah nak sampai. Sampai. Woo. Wow, wow, wow. Dan tak ramai orang sebab hujan tadi. So mungkin orang takut nak turun. And finally, we are here. Wah, cantiknya. Wah. Awak. Oh, okey, memang tempias je. Macam dah hujan kat sini padahal it's just only the waterfall. Tengok air dia. Wah, laju gila. Air dia laju sangat. You go first. Oh, you go first. Oh, I cannot believe. Mini waterfall. Turun bawah. Sampai. Macam mana nak mandi kat sini awak? Mandi. Kau tak boleh mandi? Oh. Last friend kita tu perangai. And I'm here. Basah. Basah. Macam mana tu?
Jom tak nak naik ke? Lencung gila. Tapi kalau nak pakai jom, jom. Gigi ambil gambar. Yang gambar kat sana, kita ambil gambar sini. Macam mana? Sini. Ambil gambar saya seorang. Lepas tu, kita set up 4 orang. Saya nak tahu. Nak kita kat bawah. Tak payah beli. Tengoklah kami. Raka. Tengok. Ini tu. Pisau-pisau. Okey. Si pisau-pisau dah habis. Carilah macam mana nak tukar baju ni. Ataupun duduk. Toilet dekat atas macam barai. Ataupun duduk je dalam kereta sebab kereta tu leather. Sampai mana-mana. Surau, musola. Tu kita tukar. Tahulah. Lepas tu kita gerak ke Kota Medan. Kota Medan. Lebihkan makan dan shopping je. Kota Medan. The Magnificent si Pisau-Pisau Waterfall. Tadi berkabus, tak nampak apa. Sekarang dah clear. Sekejap je. Dalam lebih kurang 40 minit. Setengah jam kot. Sebab kita orang lepak kat bawah lama tak? Jauh lagi. Jauh lagi. Sekarang 4.37. Tapi sebelum pukul 5 kita boleh sampai lah. Man down, man down. Sikit lagi. Itu Bah Damanik. Aduh, Bah Damanik tak boleh pergi. Itu Danau Toba. Jom. Masuk kawasan si Pisau-Pisau. Ada banyak rumah makan. Macam-macam ada. Kedai pun ada bawah sana. Kedai souvenir. Tukar baju boleh? Berapa ribu? Oh, rumah makan dia nice juga. Ada view. Ini macam baju saya. Ambil lah. Nanti kat sana pun ada. Tapi kalau nak mudah, beli sini terus lah. Tadi yang dia duk panggil-panggil pergi toilet tu kan. Dia kata toilet dia 2,000. Oh ya, apa ni? Kalau nak pergi lah. Boleh tukar kot. Boleh lah nak pergi try tengok dia punya toilet. Tak ada siput, tak ada siput ke? Ha? Tak ada siput ke? Tak ada siput. Oh ya. Dia bawa satu. Oh. Okeylah, tak apa. Preparing to print. Ini dah habis, ni baru tu. Ambil letak bawah buntut. Satu malam tu kurang. Macam orang abang lah, satu malam tu sebetulnya kurang kat Tengah Sini. Ya malam.
makan dimsum. Ajak daripada sana. Tapi dia tak nak makan. Tapi dia tak makan. Ni dimsum luar. Bola udang. Banyak. Dia punya kau pedas. Tapi dimsum memang biasa kering tu. Sambalnya pedas. Sedap. Bola udang. Ni hazelnut coffee. Ni apa? Warna merah. Bye, nak makan. Tomato. Dia datang kat kereta, lepas tu dia menari kat tepi tingkap. Oh, dia menari kat ni je, kat driver je. Cuma dia hitam. Oh. Nampak orang satu motor. So only in Indonesia you boleh foto lah. Pukul 10.50 kita baru tiba di Swiss Bell Hotel Gajah Mada. Sekarang kita nak check in. Rehat. Tidur.